Okey, seterusnya formula yang keempat, iaitu formula praktikal membina business network BioReach. Okey, dalam formula keempat ini, dia adalah formula praktikal, formula sebenar bagaimana kita hendak membina business network, business jaringan. Okey, formula lengkapnya ialah F4 sama dengan Mekar USD Go 148. Maksud Mekar ialah minta kenal rakan. Di dalam business network, kita bukannya mencari-cari prospek. Mencari prospek itu adalah kerja polis. Jadi tanggungjawab kita ialah kita minta rakan yang kita taja itu untuk mengenalkan rakan-rakan dia. Yang paling simple rakan-rakan dia ialah ahli keluarga dia, jiran, kawan sekolah, dan semuanya itu kebanyakannya ada di dalam senarai nombor telefon di handphone masing-masing. Jadi cukup dengan kita memperkenalkan ahli keluarga ataupun jiran-jiran terdekat, kita minta dia kenalkan rakan. Dan seterusnya, USD itu ialah setiap orang mesti menjadi usahawan duplikasi. Kita duplikasikan budaya minta kenal rakan minimum 4 orang. That's why ada formula Go 148 itu. Go itu maksudnya lah kita hendak berkempen, nak mempromosikan supaya orang ramai bertukar kepada gula O. Go itu ialah gula O. Tinggalkan gula pasir yang dikenali sebagai racun putih. Kita bertukar kepada gula O. Berapa ramai yang kita nak kempen minimum? Minimum 1 orang kita kenalkan 4 rakan. InsyaAllah dalam masa 8 bulan, kita akan mendapat reward sebuah kereta ataupun 3 buah. 1 buah mobil atau 3 mobil. Itu maksud Go 148. Okey, di dalam F4 ini, kalau kita ikuti betul-betul dari segi pendapatan pula, di bulan pertama, 1 tu, dari segi pendapatan, kita sepatutnya bulan pertama dengan kita mengenalkan Pak Rakan itu, kita boleh menjana. Sekurang-kurangnya bulan pertama itu kita akan mendapat pendapatan di antara RM10,000 hingga RM30,000 Malaysia. Kalau di Indonesia lebih kurang dalam 35 juta hingga 100 juta rupiah. Itu kalau kita mengamalkan penajaan di bulan pertama minimum 4 orang ataupun lebih. Lagi ramai yang kita taja, lagi banyaklah pendapatan kita. InsyaAllah pada bulan yang ke-8, jika setiap orang ikuti formula iaitu memperkenalkan 4 rakan atau lebih, kita boleh menjana pendapatan bulan keempat itu sekurang-kurangnya 3 ID atau 7 ID sebanyak 100 hingga 120 ribu ringgit Malaysia. Kalau di Indonesia lebih kurang dalam 300 hingga 350 juta rupiah. Lebih kurang begitulah, turun naik. InsyaAllah pada bulan ke-8 kita akan dapat 3 buah kereta atau 3 mobil paling kurang, sekurang-kurangnya begitu. Tetapi persoalannya ada yang cakap, kenapa sekarang ni ramai yang tak dapat macam tu? Penyebab utama mengapa tak dapat, sebenarnya diorang tu tak ikut formula. Semua orang tidak memperkenalkan 4 rakan. Umpama kalau kita tengok gambar kartun tu, kita ada mobil, ada kereta kan? Kereta kita sepatutnya kan 4 tayar kan? Tetapi kalau 1 tayar tak ada, maksudnya kita tidak boleh bergerak kereta itu dan akhirnya kita tidak mencapai tujuan. That's why mengapa hari ini ramai yang dah 4 bulan tak dapat income sebanyak RM100,000 Malaysia ataupun 350 juta rupiah Indonesia. Sebenarnya mereka tidak 100% menjadi usahawan Mekar USD Go 148. Tak ikuti formula tu. Okay? That's why di dalam bisnes ini korang kena contohi kereta api. Kereta api ni kan dia ada 2 landasan. Kalau salah satu landasannya tak ada, kereta api itu tidak boleh bergerak. Okay? Begitu juga kalau gerobok yang kat belakang tu. Kalau orang Malaysia kata gerabak, orang Indonesia kata gerobok. Yang belakang itu tak ikut pun keseluruhan kereta api itu boleh tergelincir, boleh accident, boleh crash, boleh hancur semua. Begitulah juga dalam business network, setiap orang harus ikuti 2 landasan ini. Landasan yang pertama yang wajib, iaitu apa dia? Kita wajib menaja minimum 4 orang rakan dan menggunakan formula duplikasi, iaitu F4 Mekar USD Go 148. Okey, baca amaran di situ ada awas. Jika satu roda tidak ikut formula F4,
tidak akan berfungsi dengan baik atau akan gagal. Sebagaimana yang aku terangkan tadi. Okey, itu landasan pertama yang wajib. Landasan kedua yang wajib ialah semua tim dan keluarga wajib amalkan produk-produk Biorich setiap hari. Very simple, sangat mudah dan senang. Kalau kita nak sukses dalam business network ini, kita mestilah mengikuti dua landasan ini. Landasan yang pertama, kita dan seluruh tim-tim kita wajib minimum memperkenalkan 4 rakan untuk bergabung dengan Biorich. Dan landasan yang kedua ialah semua tim dan keluarga wajib amalkan produk-produk Biorich setiap hari. Itu saja. Dan lihat sebelah kanan tu. Dan seterusnya lihat sebelah kanan. Ada 5 hukum formula F4 ni Mekar USD Go 148. Yang pertama wajib. Apa yang wajib? Wajib kita dan semua rakan-rakan balik modal iaitu minimum sponsor 4 rakan supaya kita balik modal dan untung. Itu wajib. Hukum yang kedua iaitu harus. Harus kita bantu rakan yang kita sponsor itu selesaikan yang wajib. Maksudnya, yang wajib tadi itulah yang pertama iaitu balik modal. Hukum yang ketiga sunat. Apa dia? Aktiviti menjual, mempromosi dan menjual produk gula ore dan lain-lain. Jadi, menjual ni sebenarnya hukumnya sunat je di dalam business network. Okay, nak buat okey, tak buat pun okey. Okay. So, jangan pula terbalik. Yang sunat kita utamakan, yang wajib kita tak buat. Itu yang punca jadi gagal tu. Dan yang keempat, hukum keempat makruh. Sponsor rakan, lepas tu kita tinggalkan dia. Tak je tinggal namanya. Dan yang kelima, haram. Apa yang haram? Kita menipu rakan-rakan yang kita sponsor. Lepas itu mencuri pula produk-produk downline dan juga bonus-bonus daripada rangkaian kita. Jadi ikuti fahami 5 hukum formula untuk sukses di Biorich. Yang paling penting kita ikut yang dua tadilah, yang wajib dan juga yang harus. So ini panduannya. So kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kita nak berjaya di dalam bisnes Biorich ni, kita wajib mengamalkan formula F4 praktikal cara untuk kita membina bisnes ini. Hanya kita memperkenalkan minimum 4 rakan seperti dalam gambar itulah. Dan insya-Allah selepas itu kita akan melangkah, berjuang lagi dan lagi Go 148 Amalkan formula sukses membina bisnes kat Biorich. Ada F1, F2, F3, F4. So fahami formula ini dan ikuti formula-formula ini semua. Dan insya-Allah lah kalau semua orang mengikuti formula F1, F2, F3, F4 ini, insya-Allah setiap orang akan sukses untuk mencapai impian pendapatan ratusan ribu sebulan kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia pendapatan ratusan juta rupiah, dan juga ada simpanan jutaan ringgit di Malaysia. Kalau di Indonesia miliar-miliar rupiah simpanan. Dan nanti kita akan ada rumah impian, kereta impian dan fly for freedom all over the world. Kita boleh cuti banyak-banyak setiap bulan ke seluruh dunia. So itulah tadi penerangan cara rinci tentang apa dia formula praktikal membina network Biorich iaitu F4, iaitu Mekar USD Go 148.